Jadi Ustaz nak ambil separuh saja, separuh lagi kita buka sesi soal jawab. Jadi pada bulan yang lalu Ustaz ada menyentuh tajuk berkenaan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Allah sebut dalam Quran setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian Nabi sebut al-aqyas, orang yang paling cerdik adalah orang yang sentiasa ingat mati dan membuat persediaan menghadapinya. Kemudian tajuk yang berikutnya Ustaz telah kongsikan tentang sifat dunia dan sifat akhirat, iaitu dunia antara sifatnya Allah sebut dalam Quran la'ibun wa lahwun, permainan dan senda gurau. Maksudnya dunia ni kita jangan jadikan dia sebagai goal of life, matlamat paling tinggi dalam hidup kita. Salah. Sebab dunia sementara, akhirat kekal abadi. Sebab dunia sementara, akhirat kekal abadi. Kemudian dalam surah Ustaz sambah pula Allah sebut yang bahawa dunia ni adalah mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Sebab apa? Ramai anak muda yang dia ingat bila dia isap rokok, dia couple, terlibat dengan pornografi, dia rasa benda tu boleh memuaskan jiwa dia. Padahal nafsu tidak akan pernah puas. Dia buat tu, dia dapat seronok sekejap saja, lepas tu dia murung, sedih, kecewa balik. Jadi ini tipu, kena scam dengan dunia. Manakala akhirat Allah sebut dalam Quran wal akhiratu khairun wa amqa, akhirat ni dia lebih baik dan dia kekal. Jadi yang pasti, yang kekal itu adalah akhirat, bukannya dunia. Jadi siapa yang beramal untuk dunia, maka dia kena scam. Dia kumpul-kumpul duit, lepas tu dapat 1 juta, esok tu dia mati. 1 juta tak boleh bawa masuk kubur pun. Kemudian akhirat ini Yaumiddin, hari pembalasan. Atas dunia ya dia selamat. Dia sorokkan rokok dalam beg, mesej couple daripada mak ayah, dia sorokkan maksiat dia, ya selamat. Dia bully orang, ya atas dunia ni memang selamat. Sebab dunia bukan tempat pembalasan. Sebab itulah atas dunia ni banyak penjenayah, pesalah-pesalah yang bebas. Sebab dunia bukan tempat pembalasan. Tapi di akhirat, Maliki Yaumiddin, Allah lah hakim bagi segala hakim-hakim. Allah lah raja bagi segala raja-raja. Pada saat ini tidak akan ada seorang pun yang akan terlepas. Maka saat inilah akan dibantai, dihakimi, dibalas segala kejahatan dan diganjarkan segala kebaikan. Baik, kenapa Ustaz ambil tajuk ni? Kerana tajuk inilah yang dimuatkan oleh Syekh Fatih Yakan dalam kitab dia Mazayani Intimai lil Islam. Cara kita nak jadi Muslim sejati, kita kena faham mati itu apa, dunia itu apa, akhirat itu apa. Barulah kita dapat jadi orang Islam yang sebenar, bukan sekadar atas IC. Dan pagi ini insya-Allah tajuknya adalah Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa. Tazkiyah asal daripada perkataan zakah. Zakah ni maksud dia suci ataupun tumbuh. Nafs maksud dia jiwa. Jadi kita nak belajar macam mana kita nak sucikan jiwa. Jadi sebelum tu Ustaz sebutkan dulu beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh beberapa individu, dan dia salah dalam proses nak bertaubat, dalam proses nak sucikan jiwa, dalam proses nak berubah. Yang mana sandar ke depan, jangan bersandar ke depan. Jarakkan lagi daripada dinding. Kena ada adab. Bila belajar ni kena ada adab. Tak
tak ada adab, dia tak berkat, dia tak masuk, dia tak boleh nak amal. Jadi masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri, sia-sia. Jadi Ustaz sebutkan dulu beberapa masalah. Antaranya, ada orang dia sedang struggle untuk jadi orang yang baik. Dia berada dalam rakan-rakan dia ni banyak buat maksiat, mencarut, buli, merokok. Dia usaha untuk berubah jadi baik, tapi cara dia salah. Antaranya, dia bangun pagi, dia semayang, dia berzikir. Beberapa jam kemudian dia buat maksiat. Lepas tu dia kecewa. Dia kecewa, dia tak puas hati. Kenapalah Allah buat aku macam ni? Aku dah usaha dah nak jadi baik, last kali kecundang, kalah lagi. Kemudian dia putus asa, dia fed up. Dia tak nak jadi baik, tak semayang. Jadi Ustaz bagi analogi, bagaimana orang yang salah naik kereta api. Bila salah naik kereta api, maksudnya dia buat maksiat lah. Analogi tu dia buat maksiat. Kemudian dia duduk dalam kereta api yang salah tu sejam, 2 jam, 3 jam. Apa jadi pada dia? Dia makin jauh daripada destinasi yang sebenar. Maksudnya orang yang berada dalam kegelapan maksiat ini, makin lama dia akan makin jauh daripada Tuhan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia biar, dia tak taubat. Apa jadi pada dia? Maka makin jauh daripada Tuhan, makin lamalah taubat yang dia perlu buat untuk kembali balik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini baru taubat 5 minit, mengharapkan maksiat yang 10 tahun tu boleh selesai. Kan? Dia tak macam tu. Kamu bayangkan, dah bermaksiat tu, dah couple tu sampai 5 tahun, 6 tahun. Takkanlah taubat 5 minit itu boleh selesaikan maksiat tu. Tak. Kemudian antara kepincangan yang berlaku lagi adalah dia nak taubat, dia nak jadi orang baik. Jadi dia pun bacalah Al-Quran, zikirlah banyak-banyak. Dalam masa dia tak tinggal, dia tak putus couple, dia tak tinggal rokok, dia tak tinggal mencarut. Ini satu lagi kesilapan. Dia bergerak sekali, maksiat pun dia buat, benda baik pun dia buat. Benda ni tak akan selesai. Kemudian yang putus asa tadi tu, putus asa daripada menjadi orang yang baik, itu dia termasuk dalam talbis iblis, antara orang yang termakan hasutan syaitan. Dan hidup dia gila-gila punya. Masa tazkirah pun dia rembah tidur gitu je. Dia tak nak dengar. Dia buat tak tahu, dia tutup mata. Dia tak risau. Tak. Nasihatlah berapa kali pun, cakaplah macam mana pun kena tolak ke. Nafsu dia saja. Janji aku seronok, janji nafsu aku puas. Ini cukup dahsyat, ini cukup bahaya. Yang hinggap pada anak muda satu ideologi, nama dia hedonisme, iaitu satu pemikiran apa-apa benda yang seronok itulah betul. Padahal kebenaran tu pada banyak situasi sifatnya pahit, yang harus diterima. Jadi Ustaz cerita pengalaman. Ustaz ada seorang kawan, tingkatan 1, tingkatan 2 kami kawan, masuk tingkatan 3.
cuti penggal tingkatan 3 tu, dalam sebulan macam tu, kemudian dia masuk sekolah, badan dia daripada gemuk jadi kurus, kering. Dia antara orang yang cuba untuk jadi baik. Bila dia masuk sekolah tu, walaupun cuti sekejap saja, sikap dia berubah daripada orang yang agak baik jadi nakal, bercampur dengan kawan-kawan yang jahat. Tingkatan 4, tingkatan 5, habis tingkatan 5 dia mati. Sebab apa jadi macam tu? Dia cuba untuk memuaskan nafsu dia. Dia nak tunjukkan pada orang perempuan dia selesai. Dia nak hidup bebas, dia dengan kawan yang jahat. Satu hari bila dia hisap rokok, kawan dia tu masukkan dadah dalam rokok dia. Jadi bila dia hisap tu, terus high, ketagih dadah, sebab bercampur dengan kawan-kawan yang macam tadi. Lepas form 5 mati. Disebabkan satu sifat yang ada pada dia, iaitu dia nak mencari keseronokan. Tapi Allah Ta'ala ni bagi hidayah pada semua, termasuklah munafik, termasuklah orang kafir. Allah bagi hidayah pada semua. Buktinya apa? Dalam satu hadis Nabi sebut, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umat aku, setiap umat aku ni masuk syurga. Hidayah pada orang munafik ni, pada orang kafir. Tapi sebab apa? Mereka masih menjadi munafik, masih jadi kafir, masih menjadi hamba nafsu. Sebab apa? Mereka yang buat pilihan sendiri. Macam pagi ni, Allah bagi hidayah, Allah melalui lisan ini, Allah tegur diri kita. Ya, masyarakat, sudahlah, kesian mak ayah, berhentilah isap rokok, berhentilah jadi jahat, berhentilah kapa, fokuslah belajar. Tapi masih nak jadi hamba nafsu, masih lagi nak puaskan diri. Jadi diri sendiri yang buat pilihan sendiri, maka dia akan tanggung sendiri azab di akhirat. Sebab itu kalau orang cakap, tak adil lah, kamu lahir dalam perjalanan hidup tu akan, cuma atas dia nak pilih ataupun tidak. Yang timbul, ada yang struggle nak jadi baik tapi cara yang salah, ada yang lalai, tak ada langsung asal nak dapatkan hidayah, lagilah salah. Jadi sekarang ni, masa kedua, Ustaz nak kongsikan tips macam mana kita nak berjaya dalam proses hijrah, dalam proses bertaubat, dalam proses nak dapatkan hidayah ni.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah dalam jasad kita ni ada satu daging. Wa idza salaha salaha jasadu kullu. Jasadu kullu. Bila daging ini kotor, jahat, hitam, maka rosaklah seluruh jasad kita. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahawa daging itu adalah qalbu, hati. Jadi kalau selalu kamu tanya, ustaz saya ni nak buat macam-macam, tapi masih lagi tak jadi, apa, di mana silap dia? Maka jawapan dia fokus pada hati. Fokus perbetulkan hati. Tapi hari ni orang dia banyak ambil kisah kecantikan rupa, wajah. Belilah apa, cuci muka, apa, lekat-lekat foundation, nak bedah hidung. Orang banyak kisah tentang luaran, sedangkan innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah Ta'ala ni kat akhirat Allah tak tengok pun handsome ke cantik. Walakin Allah yanzuru ila a'malikum wa qulubukum, akan tapi apa yang Allah tengok adalah amal kita dan hati kita. Sehingga kan Nabi pesan pada sahabat, hendaklah kamu taat pada pemimpin kamu, walaupun ketua kamu tu daripada kalangan Habsyi yang rambutnya kerinting. Orang Habsyi ni kulit dia bukan sekadar gelap, hitam, Afrika. Rambut pula kerinting. Tapi itu tak penting. Yang penting adalah hati. Kena beri juga ketaatan pada dia selagi mana dia menjadi ketua. Jadi kalau tengok yang lelaki ni, biasanya bila depan perempuan ni dia akan main rambut, betul tak? Dia akan main rambut, dia acah-acah style, dia paling handsome. Yang perempuan pula dia akan menggedik, melunakkan suara. Macam ni lah, nak jerit, nak menggedik. Ini semua attention seeker, betul tak? Nak cari perhatian orang. Main tudung, individu yang kurang kasih sayang. Berhentilah mencari perhatian manusia, kasih sayang manusia. Carilah cinta yang pasti, yang sejati, iaitu cinta Allah Ta'ala. Jadi dalam kita nak berubah, nak hijrah ni, anggota utama yang mesti kita fokus terlebih dahulu adalah qalbu, hati. Bukan fokus dekat muka, badan, bukan. Qalbu, hati. Dalam hadis yang lain Nabi sebut hati ni raja. Yang lain adalah tentera. Baiklah tentera dia. Tadi Ustaz ada sebut ada orang yang dia salah dalam proses dia nak hijrah tu. Dia buat maksiat, dia kapul. Dalam masa yang sama dia semayang baca Quran. Jadi tak jadi. Kenapa di proses hijrah tu tak jadi? Sebab dia buat benda ni sekali. Itulah bila ditanya kenapa baca Quran tapi hati tak tenteram, semayang tapi hati tak tenteram, puasa tapi hati lagi masih resah, sebab dia bercampur antara baik dan buruk. Dalam Quran Allah pesan, wala talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur hak dan batil. Jadi cara dia macam mana? Ulama tasawuf pun ajar kita, takhalli qabla tahalli summa tajalli.
Ulama ajar buang dulu. Buang sebelum isi kemudian tersingkap. Buang sebelum isi kemudian tersingkap. Apa maksud dia? Bagi hamba Allah yang terperangkap dengan maksiat, dia kena stop, tinggalkan maksiat tu dulu. Yang mana couple, putus couple. Yang mana rokok, berhenti rokok. Yang mana kuat mencarut, berhenti mencarut. Berhenti. Tadi kita bahas, kita cerita pula macam mana nak dapat kekuatan nak berhenti ni. Pegang ni dulu, berhenti dulu, buang dulu maksiat ni, buang. Bila dah buang, barulah isi. Bila dah tinggal maksiat, barulah isi dengan Quran, zikir, solat. Baik, bila kita dah buat dua benda ni, kita dah tinggal maksiat, kita kebenaran dan iman, akan dapat satu alam yang baru. Waktu ni hanya kita dan Allah sahaja yang tahu betapa lazatnya menjadi hamba taat, betapa salat bila dah faham, sebab dah rasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, seorang nabi yang maksum, tidak ada dosa. Tapi sehari Nabi istighfar berapa kali? Lebih 70 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunkan dosa aku, ampunkan dosa aku. Satu hari isteri Nabi Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa kamu solat malam sampai bengkak kaki? Maksudnya Nabi solat malam lama, walaupun 8 rakaat, tapi Nabi solat lama. Maka Nabi jawab, afala akuna 'abdan syakura, apakah salah aku menjadi hamba yang syukur? Jadi kita kiam tadi tak sampai Ustaz rasa 30 minit. Itu pun itulah, ada yang curi-curi pergi tidur belakang, ada yang lari. Padahal yang banyak dosa tu kita, yang tak ada dosa tu Nabi. Tapi yang banyak ibadah tu Nabi, yang sikit ibadah tu kita. Sebab apa Nabi ibadah? Matlamat Nabi, makam yang paling tinggi, iaitu menjadi hamba yang syukur. Walaupun Nabi tak ada dosa, Nabi istighfar minta ampun. Jadi apatah lagi kita. Baik, dengar elok. Tadi Ustaz cerita kita kena jaga hati, kemudian pegang satu dasar ini, buang sebelum maka Syekh Mustafa Masyhur dia ada senaraikan yang pertama,
Macam mana? Sebab kita berdepan cabaran iaitu nafsu. Macam mana kita nak lemahkan nafsu kita ni? Pertama adalah kurangkan tidur. Kan? Kamu bila kena hukum bilik kotor, tak boleh turun main, kamu buat apa? Tidur. Salah ha? Salah ha? Pagi tidur, kelas tidur, petang malam lagi tidur. Baik mati ya. Baik mati. Pagi, petang, siang, malam tidur. Kamu akan tengok orang yang banyak tidur ni, nafsu dia akan tebat. Nafsu dia akan liar. Yang kedua, Syekh pesan, kurangkan makan. Kurangkan makan. Yang ketiga, yang keempat ni Ustaz dah lupa dah. Dia ada 4. Jadi amalkan kurangkan tidur, kurangkan makan, banyakkan berpuasa. Banyakkan berpuasa. Bila kita dah buat amalan-amalan yang baik, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Dalam Quran Allah sebut sesungguhnya benda yang baik dia akan menghalau benda yang buruk. Masa kita bila tak isi dengan benda yang baik, benda buruk akan masuk. Jadi masalah anak muda ni, masa dia panjang, terlampau banyak bagi dia sebab dia tak banyak tanggungjawab. Dia tak ada anak, tak ada bini, dia tak ada kerja. Jadi anak muda kena pandai untuk urus masa. Bila tak urus, dia akan jadi hamba nafsu. Sebab itulah kali menagih cinta manusia tu, yang gerek tu selalu merajuk tulis 200 kali dengan harapan, oh inilah bukti lelaki cinta sejati, setia. Banyak tengok AI tu, Alif Irfan, semua channel-channel kelalaian. Jadi kesimpulan dia pagi ni, anak muda, remaja dalam fasa nafsu yang terlampau dahsyat, nak kapul, nak rokok, ada sampai dadah, nak mencarut. Jadi kamu berhadapan dengan cabaran ini, maka caranya untuk berhijrah, untuk berada dalam kebenaran, fokus pada penyucian hati. Cara dia macam mana? Mesti buang dulu, kemudian isi. Tajalli tu urusan Allah Ta'ala. Nak dapat kekuatan, nak berubah macam mana? Kurangkan tidur, kurangkan makan, isi masa dengan benda yang berfaedah, yang baik. Lambat ambil tindakan untuk hijrah, makin susahlah untuk kembali kepada Allah. Jadi pesanan Ustaz untuk anak muda, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu minta ampun pada Allah. Setakat tu saya pada Ustaz buka pada soal jawab. Ada soalan? Muslimat boleh tulis. Kalau yang malu bertanya boleh tulis atas kertas, pas ke depan.
Silakan. Kalau buat maksiat dalam surau, besar lagi kan? Kalau buat maksiat dalam surau, besar lagi kah dosanya? Wallahu alam. Buat dosa di mana-mana sahaja pun kadarnya sama sahaja. Yang penting adalah taubat. Antara salah faham lagi adalah ada orang dia ingat Allah tak ampunkan dosa dia sebab terlampau banyak maksiat yang dia buat. Maka ini salah. Sebab apa? Banyak kisah, antaranya pelacur. Kamu pun tahu kisah tu tak? Pelacur yang sebelum dia mati, dia sempat buat satu kebaikan, iaitu dia ambil kasut dia, cedok air, dia bagi anjing minum. Dan dia pun bertaubat daripada perbuatan pelacuran tu. Maka dia dimasukkan dalam syurga. Lagi ada soalan? Apa dia? Ya, Anik tolong ambil kertas kat belakang. Lelaki lagi ada soalan? Bila menuntut ilmu, wajib ada soalan. Bila belajar tak ada soalan, bermasalah. Soalan, adakah sifat malu ini baik untuk hijrah? Nabi sebut al-haya minal iman. Malu ini sebahagian daripada iman. Baik, dengar elok-elok. Malu yang macam mana? Yang malu yang baik, iaitu malu untuk berbuat maksiat. Kalau malu bertanya soalan, salah. Malu nak buat baik, malu nak solat sebab nanti kawan tengok, salah. Takut dia, salah. Jadi malu yang bagus adalah malu untuk berbuat maksiat. Allah dah bagi banyak nikmat, boleh makan, boleh minum, boleh berjalan. Tiba-tiba diri kita ni boleh pula pergi kapal. Tak malu ke? Makan makanan Allah, minum air Allah, berjalan kaki Allah punya, tapi buat maksiat. Jadi perasaan ni yang kita kena hadirkan. Kena hadirkan dalam diri kita. Jadi anak muda, tolong beringat. Anak muda, tolong beringat. Mati tak tunggu tua. Dan kita tak tahu bila. Sebab itulah kena sentiasa bersedia. Kawan ustaz tadi tu, lepas form 5 dia mati. Ustaz rasa sungguh galat. Sebab dia sekelas dengan ustaz. Form 1, form 2 dia budak yang baik, tapi silap terbesar dia adalah salah pilih kawan. Kamu kena ingat, Iblis dah bersumpah dengan Allah Ta'ala.
untuk sesatkan anak cucu Adam. Benda ni dirakamkan dalam Quran. Kemudian Iblis kata, aku akan memperelokkan maksiat pada pandangan manusia. Sehingga kan ada orang yang couple, disebabkan dia bagi alasan nak jadi pandai, jadi dia pun belajarlah dengan perempuan tu, sampaikan bangun qiyamul sama-sama, buat video call. Salah ke betul? Bangun qiyamul bagus tak? Video call dengan direct sambil qiyamul bagus tak? Betul ke salah? Ni salah. Okay, soalan. Mun kita polah dosa pasya kita semayang, solat diterima ke atau semua amalan yang dipolah? Amalan yang tak diterima ni, dengar elok. Sebelum ni Ustaz ajar, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Syarat Allah terima amalan ni ada dua. Pertama, mesti ikhlas kerana Allah. Lahuddin, yang kedua mesti menepati syariat. Subuh 2 rakaat lah kita solat. Dah subuh 2 rakaat, dia solat ikhlas, tapi dia solat subuh 10 rakaat. Allah satu. Allah tetap terima semayang kita. Yang penting kita cepat-cepat taubat. Yang kedua, pasya kita tegur, endnya pada kita sibuk dengan urusannya. Pasya kita tegur lagi, berdosakah kita sebab berhenti tegur sidaknya yang berkapal? Jawapannya berdosa jika kita berputus asa, berhenti daripada mencegah maksiat. Dakwah mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran mesti berterusan sampai bila? Sampai mati. Itulah yang baginda Nabi buat. Berkali-kali tegur, berkali-kali Nabi hantar surat, berkali-kali Nabi hantar sahabat pergi berdakwah. Adakah Abu Jahal, Abu Lahab degil, Abu Sufyan degil, berhenti? Tak. Awal-awal Abu Sufyan dia tak nak masuk Islam, dia degil. Sampailah peristiwa Fathu Mekah, Islam nak serang. Abbas, pakcik Nabi, pergi jumpa Abu Sufyan, mailah bersama dengan Islam. Abu Sufyan masih degil. Sampailah berlaku Fathu Mekah, barulah Abu Sufyan masuk Islam. Berkali-kali Abu Lahab, Abu Jahal terlampau jahat, takdir Allah, mereka mati dalam keadaan hina masa perang Badar. Jadi kalau kita degil, kita tak tahu bila mati. Bayangkan mati dalam keadaan kedegilan itu, penghujungnya adalah di neraka. Na'udzubillah. Ada musyrikin, ada sahabat yang dia lambat masuk Islam, kemudian dapat seruan jihad, dia turun pergi perang, tak sempat semayang, dia syahid. Dia masuk syurga.
Dia tak sempat semayang, tak pernah semayang. Dia terus pergi perang, syahid, masuk syurga. Jadi untuk kawan-kawan yang bermaksiat, teruskan usaha menegur. Hidayah milik Allah. Kita kalau kawan tak nak dengar, suka hati dia. Yang penting kita jalankan tanggungjawab. Soalan ketiga, mun kita semayang kadang-kadang ada, kadang-kadang si. Pasya kita ragu-ragu, pasya amalan kita diterima kasih. Jawapan dia, amalan kita diterima. Berbalik pada jawapan yang pertama tadi, bila tak semayang kena qada. Tapi ada orang salah faham. Pagi dia main bola, tengah hari dia makan, dia letih, dia tidur. Lepas tu pukul 2 dia terjaga. Tapi dia kata, letih lah, tidur dulu lah, nanti qada waktu asar. Ini pemikiran yang salah. Sengaja meninggalkan solat, berdosa besar. Hukumnya wajib qada. Oh dah qada, maksudnya tak dapatlah dosa tu. Salah. Dosa tetap dah dapat. Kalau qada dosanya tidaklah sebesar orang yang tidak qada. Tu jawapan dia. Dosa tetap dosa. Soalan keempat, mun kita nangga cerita gay sama dengan nangga cerita porno ke? Jadi pornografi zaman sekarang terlampau dahsyat. Lesbian, gay, biseksual, transseksual, semua itu adalah pornografi. Dan yang terbaru, LGBTQ. Maksudnya dalam bilik tu ada gay pun ada, lesbian pun ada, yang suka dua-dua pun ada, yang suka semua pun ada. Jadi kamu bayangkan kemungkaran umat-umat terdahulu semuanya berlaku zaman kita sekarang. Dan kalau tak dicegah, Allah akan turun bala. Jadi orang yang tengok cerita gay ni, sama saja dia melihat cerita lucah, dosa yang menyebabkan hati akan gelap. Dan doktor-doktor di hospital telah banyak menedahkan budak-budak belasan tahun sekolah menengah banyak datang ke klinik. Bila disiasat, akhirnya dapat penyakit HIV, terlibat dengan benda-benda macam ni lah, gay dan lesbian. Na'udzubillah. Soalan yang kelima, mun kita tersenyum nak ketawa dalam semayang, batal ke? Jawapan dia kena tengok dulu. Kalau kita mengeluarkan bunyi yang di luar bacaan solat, dan bunyi itu boleh dieja, boleh disebut, boleh ditulis, dieja, maka batal solat. Contoh dia, tengah-tengah solat, ibu panggil, "Alo?" Kita jawab, "Ya ibu," batal semayang. Tapi kalau kita semayang, kita tergelak sikit, tak boleh dieja, tak boleh tulis, maka tak batal semayang. Tetapi dikira tidak beradab, sebab kita semayang ni hubungan kita dengan Allah. Dia kena hadirkan khusyuk. Ada soalan lagi? Adakah banyak ketawa tanda hati mati? Jawapan dia, banyak ketawa menjadi salah satu punca hati mati. Allah sebut dalam Quran, "Falyadhaku qalilan wal yabku katsiran." Hendaklah kamu ketawa sedikit, menangis banyak. Hiburan dalam dunia
perlu, tapi sikit ke banyak? Sikit. Sekadar apa? Seperti memasukkan garam dalam masakan. Itu saja hiburan yang kita perlu, tak perlu banyak. Jadi kita tanya diri kita, bila kali terakhir kita menangis sebab terkenangkan dosa kita? Jadi biarlah kita menangis sekarang sebelum kita menangis di akhirat kelak. Jadi simpulannya pada pagi ini, Ustaz faham masing-masing ada cara masing-masing, terutamanya berkenaan dengan kestabilan keluarga. Tapi kalau dulu, kalau kamu masih ingat, Ustaz selalu pesan, kita tak boleh jadikan kerosakan keluarga itu sebagai alasan. Sebab apa jadi jahat? Sebab ayah saya jahat. Sebab apa tak nak semayang? Sebab mak ayah saya tak semayang. Dengar sini elok-elok. Asyik isteri Fir'aun, baik ke jahat? Anak Nabi Nuh ada 4 orang, baik ke jahat? 2 baik, 2 jahat. Jangan sadar, duduk elok-elok, kaki sampai buka macam tu, kamu nak belajar macam mana? Anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal, baik kan jahat? Mati syahid. Ikrimah tu anak Abu Jahal. Anak bapa munafik Abdullah bin Ubay, baik ke jahat? Baik. Sejarah telah membuktikan mak ayah baik, anak belum tentu beriman. Mak ayah jahat, anak belum tentu jahat. Sebab apa? Iman tidak boleh diwarisi. Jadi tak boleh jadikan alasan broken family sebagai faktor untuk kita jadi jahat. Tak boleh. Mungkin kamu akan kata, Ustaz, Ustaz tak duduk tempat kami, cuba Ustaz duduk tempat kami. Betul tak? Ustaz tak apalah, keluarga okey, tak macam kami, bercerai-berai. Dengar sini elok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan bebankan seseorang melebihi tahap keupayaannya. Setiap orang ada ujian masing-masing. Mungkin kamu diuji dengan keluarga yang bercabar, orang lain diuji dengan penyakit. Tapi kita tak dibebani dengan ujian, tak boleh. Masing-masing ada ujian masing-masing, jangan compare. Penting macam mana kita hadapi ujian yang gagal. Bila dia gagal, dia berada di tahap itu sehinggalah dia berjaya, barulah dia naik. Berjaya naik lagi, berjaya naik lagi, sampailah berjaya Allah.
Sebab tu bila ditanya tentang ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah seperti kamu rasa kamu nampak. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kalau kamu tak nampak Allah, Allah nampak kamu. Jadi ihsan itu kita boleh nampak Allah Taala. Kita boleh rasa Allah Taala tu dekat dengan. Jadi saya doakan, saya tanya berapa saya mungkin bandar lagi sampai satu ketika kalau saya tak sempat, tak tahulah, tapi mudah-mudahan dapat terbentuk bid'ah salihah. Semua qiyamul tak ada lagi dengar mencarut, tak ada lagi rokok, tak ada lagi couple. Semuanya budak-budaknya jadi baik saja, beriman, bertakwa. Adalah soalan? Jadi saya rasa tu saja. Maaf salah silap daripada Ustaz. Moga Allah ampunkan segala dosa kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh bersiap.